Soalan bab 2 tekanan fizik tingkatan 5. Soalan kedah soalan nombor 8. Raja 8 ini menunjukkan sebuah sistem hidrolik. Sistem hidrolik ini ada ombak input yang berluas permukaan yang lebih kecil, ombak output yang luas permukaan yang lebih besar. Apa maklumat yang ada di sini? Pertama ialah ombak input mempunyai luas A. Kemudian ombak output mempunyai luas 18A. Kemudian spring tersebut, spring berada pada ombak output itu. Pembalas spring sama dengan 3 darab 10 kuasa 4 Nm-1. Jadi di sini ada satu bekas kosong yang letakkan di atas ombak input. Soalan A. Nyatakan prinsip yang membolehkan tekanan dihantar dari ombak input ke ombak output. Jadi prinsip ini adalah prinsip Pascal. Apakah maksud prinsip Pascal? Ialah tekanan yang dikenakan ke atas pendalih yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam pendalih tersebut. Maksudnya tekanan yang dikenakan pada ombak input adalah sama tekanan pada ombak output itu. Jadi konsep ini digunakan untuk selesaikan soalan B. Tekanan ombak input adalah sama dengan tekanan pada ombak output. Apa maksudnya tekanan? Ialah daya berluas. Daya berluas. Yang sebelah kiri ialah input, sebelah kanan ialah output. Maklumat yang ada pada soalan, A, luas ombak input sama dengan A, luas ombak output sama dengan 18A. Lagi satu ialah nilai K. Nilai K pembalas spring pada ombak output sama dengan 3 darab 10 kuasa 4 Nm-1. X yang ada di sini 0.05. Satu rumus lagi yang kaitkan K dengan X ialah F sama dengan KX. Ini dinyatakan dalam hukum Hooke. Jadi, sekarang soalan ni hidungkan perak pasir yang dituangkan ke dalam bekas yang kosong itu. Jadi, bekas kosong letakkan di ombak input. Jadi, daya pada ombak input itu ialah nilai yang kita nak cari. A input sama dengan A pada ombak output 18A. Daya pada ombak output sama dengan KX. KX K 3 darab 10 kuasa 4. Kemudian 0.05. Jadi kamu boleh selesaikan persamaan ini, dapat jawapan untuk daya. Daya ialah berat pasir tersebut. Jawapan yang dapat ialah 83,333 Newton. Soalan C. Cadangkan ciri-ciri sistem hidrolik yang dapat memindahkan tekanan pendalih tertutup secara seragam berdasarkan aspek berikut. Yang pertama, luas ombak output. Kita pilihkan yang lebih besar. Kenapa nak lebih besar? Lebih besar boleh menghasilkan daya output yang lebih tinggi. Atau kamu boleh tuliskan faktor penggandaan. Faktor penggandaan lebih tinggi. Kemudian kedua, kekuatan saluran pipe pendalih. Kekuatannya lebih tinggi.
Kenapa nak pilihkan yang lebih tinggi lah? Dapat menahan tekanan yang lebih tinggi. Okey, kemudian di sini tidak boleh tuliskan tahan lasak di sini sebab dia tidak bergerak. Okey, kemudian nombor 3, pahan pendalih. Okey, pahan, apakah jenis pahan? Okey, kalau kamu tahu boleh tuliskan minyak. Kalau kamu tak tahu, boleh tuliskan pahan yang tidak boleh dimampat. Okey, kenapa gunakan minyak? Sebabnya ialah tidak boleh dimampat. Okey, kalau kamu tuliskan pahan yang tidak boleh dimampat, tekanan dapat dipindahkan secara seragam. KL nombor 11, Raja 11.1 menunjukkan jet hidrolik yang digunakan untuk mengangkat sebuah kereta. Okey, jadi sini pemindahan tekanan melalui satu cecair yang tidak boleh dimampatkan. Okey, soalan A, apakah maksud daya? Daya, okey, kadar perubahan momentum, atau kamu boleh tuliskan jawapan sebagai tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okay, soalan B, berdasarkan Raja 11.1, bandingkan luas permukaan umbul, daya yang bertindak ke atas umbul dan tekanan pendalih dalam jet hidrolik. Okay, sini tuliskan apa yang perlu dibandingkan. Yang pertama ialah luas permukaan umbul. Okay, kedua ialah daya. Okay, ketiga tekanan pendalih. Okay, luas permukaan umbul itu kita bandingkan umbul P dan Q. Okay, luas permukaan P adalah kurang daripada umbul Q. Okay, daya juga sama, umbul P kurang daripada umbul Q. Luas permukaan lebih besar, daya juga semakin besar. Okay, kemudian tekanan pendalih di umbul P sama dengan umbul Q. Sebab ini adalah mengikut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan akan dihantar secara seragam dalam satu pendalih yang tertutup. Soalan nombor 2 ialah hubungkan luas permukaan umbul dan daya yang bertindak terhadap umbul itu. Semakin bertambah luas permukaan umbul, semakin bertambah daya yang bertindak terhadap umbul. Bertambah. Lagi satu ialah nombor 3. Namakan prinsip fizik yang terlibat. Ini adalah prinsip Pascal. Kalau kamu nampak ada sistem hidrolik, itu adalah prinsip Pascal. Soalan C, terangkan bagaimana jet hidrolik boleh digunakan untuk mengangkat kereta tersebut. Di sini jawapan ialah daya input dikenakan ke atas umbul input yang berluas permukaan kecil. Daya 100 Newton ialah daya input. Dikenakan pada umbul P. Umbul P ialah umbul input. Di umbul input di sini tekanan terhasil pada permukaan cecair sebab daya per unit luas permukaan, jadi akan menghasilkan tekanan. Tekanan sini adalah tinggi
sebab ombor input ini perluas permukaan yang lebih kecil. Tekanan yang terhasil akan dipindahkan secara seragam melalui cecair kemudian ke ombor output. Tekanan yang sama juga bertindak di permukaan cecair di ombor output di sini. Luas permukaan ombor output lebih besar daripada ombor input, jadi daya output yang lebih besar akan bertindak ke atas ombor output. Jadi daya yang besar boleh digunakan untuk mengangkatkan kereta. Soalan D ini menunjukkan sebuah jentera jengkau yang digunakan untuk menggali sungai bagi mengelakkan banjir. Okey, di sini anda perlu menggali sungai secara berkesan dan cekap. Okey, aspek-aspek berkaitan dengan soalan ini adalah ciri-ciri tentang tayar. Pertama, ciri-ciri tayar. Okey, kemudian ialah penyodok. Okey, lagi satu ialah pendalih dalam sistem hidrolik. Okey, nisbah luas permukaan ombor output kepada ombor input. Okey, salin semua aspek yang ditanya dalam soalan. Okey, di sini kamu boleh lihat hanya 4 aspek yang dinyatakan dalam soalan ini. Pertama, ciri-ciri tayar, penyodok pendalih dalam sistem hidrolik dan nisbah luas permukaan ombor output kepada ombor input. Jadi di sini bermaksudnya tayar perlu tulis dua ciri yang ditanyakan itu. Okey, di sini ciri-ciri tayar perlu tambah 1. Kemudian pendalih. Bawah sekali ialah luas permukaan. Pertama, ciri-ciri tayar. Apakah ciri-ciri tayar yang sesuai digunakan di sini? Tayar yang lebar, tekanannya lebih rendah, tidak akan tenggelam ke dalam. Tenggelam dalam tanah lembut atau tanah yang berlumpur. Kedua adalah gunakan tayar rantai keluli. Kenapa nak gunakan tayar yang rantai keluli? Meningkatkan cengkaman tayar di permukaan licin atau berlumpur. Lagi satu adalah penyodok. Penyodok kita gunakan penyodok yang berbuju tajam di depan. Sebabnya meningkatkan isi padu tanah yang dikali dalam satu masa. Lagi satu ini boleh tambah lagi satu ialah penyodok. Penyodok kita diperbuat daripada bahan yang kuat. Jadi tahan lebih lama. Kemudian ialah pendalih dalam sistem hidrolik. Boleh gunakan minyak atau gunakan cecair. Boleh tuliskan nama atau tuliskan minyak yang tidak boleh dimanfaatkan. Sebab supaya tekanan dapat dipindahkan secara seragam,
Okey, pendalih dalam sistem hidrolik pilih takat tidik yang tinggi, tidak meluap pada suhu yang rendah. Apa maksudnya luap ialah dia boleh tukar daripada cecair kepada gas. Pendalih dalam sistem hidrolik pilih cecair yang berketumpatan rendah, lebih ringan. Cecair hidrolik boleh mengalir lancar dalam paip. Okey, nisbah luas pembukaan ombak output kepada ombak input lebih besar, menghasilkan daya output yang lebih tinggi. Nilai faktor penggandaan lebih besar. Soalan struktur pahang nombor 8. Okey, Raja 8 menunjukkan sebuah jet hidrolik yang digunakan di pinggir membaiki kereta. Okey, sini nyatakan prinsip fizik yang digunakan untuk jet hidrolik ini adalah prinsip Pascal. Soalan B, terangkan bagaimana jet hidrolik digunakan untuk menaikkan kereta. Daya input dikenakan ke atas ombak input di sini yang berluas permukaan lebih kecil. Okey, kamu boleh lihat di sini daya input dikenakan pada ombak input. Jadi akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Okey, tekanan akan dipindahkan secara seragam melalui cecair ke ombak output yang berluas permukaan besar. Jadi daya output yang lebih besar bertindak ke atas ombak input. Soalan C, nyatakan pengubahsuaian yang perlu dilakukan terhadap jet hidrolik kereta tersebut supaya boleh mengangkat beban yang lebih besar berdasarkan aspek yang berikut. C1 ialah nisbah ombak kecil kepada ombak besar. Okey, di sini kita bandingkan luas permukaan ombak kecil dengan ombak yang besar. Jadi perbezaan luas permukaan adalah lebih besar. Okey, atau yang boleh tuliskan seperti ini kalau tidak ini keliru tentang nilai akhir. Kalau kita buatkan kiraan nisbah tersebut ialah ombak kecil lebih kecil daripada sebabnya ialah untuk menghasilkan daya output yang lebih besar, atau boleh tulis nilai penggandaan, nilai faktor penggandaan lebih besar. Okey, pendalih hidrolik kita gunakan pendalih yang tidak boleh dimampat. Kenapa nak gunakan pendalih yang tidak boleh dimampatkan? Supaya tekanan dipindahkan secara seragam. Kalau kamu tahu apakah jenis pendalih, pun boleh tuliskan minyak. Okey, kalau kamu tuliskan jawapan minyak di sini, kamu boleh tuliskan sebabnya ialah bahawa minyak tidak boleh dimampatkan. Okey, jenis bahan paip hidrolik, gunakan keluli. Kenapa nak gunakan keluli? Menahan tekanan yang tinggi. Soalan pahang set 2, soalan nombor 8. Raja 8 menunjukkan sebuah sistem brake hidrolik bagi sebuah kereta. Okey, sini dia gunakan silinder induk dengan silinder roda. Okey, silinder induk ini merupakan ombak input. Okey, kemudian silinder roda di sini merupakan ombak output. Okey, di sini namakan prinsip fizik yang digunakan dalam sistem hidrolik. Okey, prinsip Pascal. Okey, soalan B, terangkan bagaimana kereta itu dapat diberhentikan apabila pedal brake ditekan ke bawah. Di sini ambil jawapan yang soalan tadi, kita ubah suai sedikit.
apa yang perlu ubah soal di sini ialah soalan ini diberikan ombak input bernama silinder induk. Jadi semua ombak input tukarkan kepada silinder induk. Okey, kemudian silinder roda merupakan ombak output. Jadi ombak output tukar juga kepada silinder roda. Okey, sini pun tukar. Okey. Basicnya jawapan B dengan jawapan soalan B tadi adalah sama. Hanya tukarkan nama ombak input, ombak output ikut soalan. Soalan C, cadangkan ciri-ciri pengubahsuaian bagi brake hidrolik yang dapat bertindak lebih efisien dengan bilangan penumpang yang lebih ramai. Okey, nombor 1 ialah nisbah saiz silinder roda kepada silinder induk. Okey, silinder roda ialah output kepada input. Okey, ini adalah besar. Okey, kenapa nak besar ialah menghasilkan daya output yang lebih besar. Lagi satu ialah boleh tuliskan nilai faktor penggandaan lebih besar. Nombor 2, jenis pendalih brake. Boleh tuliskan nama pendalih tersebut ialah minyak. Okey, sebab ialah tidak boleh dimanfaatkan. Kalau anda tulis cecair yang tidak boleh dimanfaatkan, sebab tulis tekanan dapat dipindahkan secara seragam. Nombor 3, luas permukaan pelapis brake lebih besar sebab menambah daya geseran. Soalan perak nombor 8. Raja 8 menunjukkan sistem brake hidrolik yang terdapat dalam sebuah kereta. Di sini ada ombak induk. Okey, ombak induk ini merupakan ombak input. Okey, di mana yang ombak output tidak dituliskan apakah nama, kamu boleh terus tuliskan juga ombak output. Okey, A, namakan prinsip fizik yang terlibat dalam brake hidrolik ini ialah prinsip Pascal. B, terangkan bagaimana brake hidrolik itu berfungsi. Okey, di sini nama ombak input adalah ombak induk. Okey, jadi kamu boleh ubah soal lah. Daya input dikenakan ke atas ombak induk. Ombak induk itu tukar kepada induk yang berluas permukaan kecil. Di ombak induk di sini, tekanan tinggi terhasil pada permukaan cecair. Tekanan dipindahkan secara seragam melalui cecair ke ombak output yang berluas permukaan besar. Jadi daya output yang lebih besar bertindak ke atas ombak output. Okey. Kemudian soalan C, cadangkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan supaya brake hidrolik itu boleh membrake dengan lebih efisien. 1, cecair hidrolik. Boleh pilih minyak, cecair yang tidak boleh dimanfaatkan. Mana-mana satu jawapan. Okey, kalau tuliskan minyak, tuliskan jawapan tidak boleh dimanfaatkan. Okey, kalau katakan cecair hidrolik, tulis jawapan cecair yang tidak boleh dimanfaatkan. Anda tuliskan sebab tekanan dapat dipindahkan secara seragam. Okay, nombor 2, luas keratan rentas ombak induk lebih kecil sebab nilai faktor penggandaan lebih besar. Apakah maksud faktor penggandaan? Ialah luas permukaan ombak output kepada luas permukaan ombak input. Jadi kalau luas keratan rendas ombak induk ini lebih kecil, sini lebih kecil, jadi akan dapat nilai daya output yang lebih besar. Okey, nombor 3, paham pipe penghantaran.
keluli sebabnya dapat menahan tekanan yang tinggi. Soalan Pulau Pinang nombor 8. 8.1 menunjukkan ubat gigi yang mengalir keluar apabila tiub ubat gigi dipincitkan. Okey, A, namakan prinsip fizik ialah prinsip Pascal. Okey, B, terangkan bagaimana ubat gigi tersebut mengalir keluar daripada tiub ubat gigi. Daya dikenakan per unit luas menghasilkan tekanan. Jadi tekanan akan dipindahkan secara seragam ke semua arah oleh ubat gigi. Okey, kemudian C, Darjah 8.2 menunjukkan satu sistem drag hidrolik yang ringkas yang menggunakan prinsip yang sama, maksudnya menggunakan prinsip Pascal, membantu mengangkat beban yang berat dan menggunakan daya yang kecil. Sini ada ombak input, ombak output. Boleh jelas nampak di sini ombak input luas permukaan lebih kecil daripada ombak output luas permukaan yang lebih besar. Okey, kemudian kita cadangkan bagaimana sistem drag hidrolik ringkas itu dapat mengangkat beban yang lebih besar berdasarkan aspek yang berikut. Okey, jenis bendalih tuliskan minyak. Sebabnya tidak boleh dimanfaatkan. Okey, kemudian 2, luas permukaan A2. Luas permukaan A2 ialah luas permukaan ombak besar. Okey, ombak besar sini luas permukaan ombak output yang lebih besar. Jadi sini boleh tuliskan lebih besar. Kenapa lebih besar? Menghasilkan daya output yang besar. Okey, D, hidungkan faktor penggandaan bagi sistem drag hidrolik tersebut. Rumus adalah luas faktor pengganda sama dengan A2 per A1. Luas permukaan ombak output per luas permukaan ombak input. Ini adalah sama dengan 75 per 15. Okay, dua-dua ni mempunyai unit yang sama. Jadi jawapan akhir tak ada unit. Soalan Selangor, soalan 9. Darjah 9.1 menunjukkan seorang pekerja menggunakan biju pelet untuk mengangkat sebuah beban yang berat di sebuah kilang perabot tersebut. Okey, kemudian darjah 9.2 menunjukkan sistem drag hidrolik yang digunakan. Okey, drag hidrolik berfungsi berdasarkan prinsip Pascal. Soalan A, nyatakan prinsip Pascal. Okey, rujuk buku teks. Prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Okey, kemudian soalan B, terangkan bagaimana drag hidrolik boleh digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Okey, di sini boleh ambil balik jawapan yang sebelum dibincangkan. Hanya ubah suai ikut soalan ini. Okey, ombak input. Ombak input ialah ombak X. Jadi yang sini ombak input kita tambah perkataan X di ombak input X. Okey, kemudian lagi satu lah ombak output ialah ombak Y. Ombak output Y. Okey, ombak output Y. Okay, maksudnya anda hafal rangka untuk penerangan ini. Kamu boleh gunakan di banyak soalan ikut aplikasi yang ditanyakan dalam soalan.
Okey, soalan C ini soalan kiraan. Okey, di sini menggunakan prinsip Pascal. Prinsip Pascal satu konsep yang sangat penting ialah tekanan adalah sama. Tekanan ombak input sama dengan tekanan ombak output. Di sini dia gunakan X dan Y. Jadi bermaksudnya tekanan sama dengan daya perluas. Okey, daya perluas. Okey, X, X, Y, Y. Gantikan nilai ke dalam rumus ini. Fx adalah 10. AX sama dengan 0.004 FY. Okey. Daya output AY sama dengan 0.2. FY sama dengan mg. Jadi cikgu pun gantikan mg ke dalam. G adalah G sama dengan 9.81 0.2. Terus kita akan dapat jisim. Okey, jisim sama dengan 50.968 kg. Hitungkan ketinggian biju digerakkan ke atas apabila ombak X ditolak ke bawah sebanyak 0.3 meter. Okey, turunkan sebanyak 0.3 meter. Okey, maksudnya cecair di bahagian sini akan bergerak ke sini. Okey, maksudnya isi batu di ruang sini ombak X adalah sama diisi batu di ombak Y. Jadi kita gunakan konsep isi batu di ombak X sama dengan isi batu ombak Y. Jadi di sini 0.004 darab dengan 0.3. Maksudnya luas darab dengan tinggi sama dengan luas. Luas adalah 0.2. Okey, berapa ketinggian kita letakkan D. Jadi dapat jawapan D sama dengan 0.006 meter. Soalan D, Raja 9.3 menunjukkan sebuah truk angkat susun automatik. Jadi ada satu jadual, anda perlu pilih truk angkat susun yang paling sesuai digunakan untuk mengangkat beban di satu kilang. Okey, sini tuliskan semua soalan yang ditanya. Nisbah. Okey, kedua adalah jenis pendalih, kemudian kuasa motor. Okey, keempat jenis bahan silinder hidrolik. Okey. Lagi satu, tuliskan pilihan. Okey, nisbah luas geratan rentas ombak input kepada ombak output ini, kamu boleh terus tuliskan nilai di sini, tak ada masalah. Ombak input mesti kecil, ombak output mesti besar. Maksudnya pilih 1,5. Okay. Sebabnya menghasilkan daya output yang lebih besar. Okey, nilai faktor penggandaan lebih besar. Okey, kedua adalah jenis pendalih. Pilihkan yang tidak boleh dimampatkan. Tidak boleh dimampatkan tekanan dapat dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam pendalih. Okey, kuasa motor, pilihkan kuasa yang lebih tinggi.
tenaga lebih tinggi. Daya input juga tinggi. Jenis bahan silinder hidrolik pilih keluli lebih kuat, dapat menahan tekanan yang tinggi. Okey, jadi kita lihat apakah pilihan yang sesuai digunakan. 1.5 tidak boleh dimampat, kuasa yang lebih tinggi, keluli. Jadi pilihan akhir ialah S. Salin semua sebagai sebab. Okey, semua jawapan untuk soalan ini sudah dibincangkan. Soalan Terengganu, soalan nombor 7. Pelajar ini menunjukkan sebuah jek hidrolik yang digunakan untuk mengangkat kereta. Okey, sini ada tunjukkan ombor besar, ombor yang kecil. Daya input bertindak pada ombor kecil. Kemudian daya output bertindak pada ombor besar. Jadi A, nyatakan prinsip Pascal. Apa maksud prinsip Pascal? Ialah tekanan yang dikenakan ke atas pendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam pendalih itu. Okey, soalan B, soalan kiraan, kirakan faktor penggandaan. Rumus untuk faktor penggandaan sama dengan luas permukaan ombor output per luas permukaan ombor input. Ini sama dengan 50/10. Yang besar ini adalah ombor output. Yang kecil adalah ombor input. Okey, sama dengan 5. Okey, daya output yang terhasil. Okey, ini menggunakan konsep tekanan dipindahkan secara seragam. Bermaksudnya tekanan di ombor kecil dan ombor besar adalah sama. Jadi tekanan ombor input sama dengan tekanan ombor output. Maksudnya F input sama dengan F input, A input sama dengan F output, A output. Okey, masukkan semua nilai. Daya input sama dengan 12 Newton. Daya input 12. Kemudian luas untuk ombor yang lebih kecil adalah 10. FO. Okey, kita memang nak cari daya output FO. Okey, kemudian luas keratan rentas ombor output adalah sama dengan 50. Jadi jawapan F output sama dengan 60 Newton. Soalan C, jadual 7 menunjukkan ciri-ciri bagi 3 jenis jek hidrolik. Okay, pertama, faktor penggandaan. Faktor penggandaan kita pilihkan yang besar. Kenapa pilihkan yang lebih besar? Ialah menghasilkan daya output yang besar. Okey, jenis pendalih yang digunakan udara, minyak dan air. Pilih minyak. Sebab tidak boleh dimampatkan. Lihat di sini, pilihan yang paling sesuai adalah Q. Soalan SMKA, soalan 10A, tanya tentang prinsip fizik yang terlibat dalam Rajah 10.1. Rajah 10.1 menunjukkan satu jek hidrolik ringkas. Prinsip yang terlibat adalah prinsip Pascal.
9.81 per A2 sama 60. Jadi akan dapat nilai daya input F1 sama dengan 32.7 Newton. Soalan D. Jadual 10 menunjukkan 4 jenis sistem hidrolik yang berbeza. Okey, perlu pilihkan satu sistem hidrolik yang paling sesuai untuk menggali sungai secara berkesan tak cekap. Okey, salin semua dulu. Semua aspek yang ada dalam jadual. Okey, tangkap titik. Okay, jenis pendalih kita pilihkan minyak. Sebab ialah tidak boleh dimanfaatkan. Okay, takat tidik cecair hidrolik pilihkan yang tinggi. Sebab tidak meluap pada suhu rendah. Okay, kemudian luas geratan ombak input pilihkan kecil. Okay, luas geratan rendas ombak output pilihkan besar. Di sini dua-dua adalah untuk di sini luas geratan rendas ombak input kenapa nak kecil? Sebab kalau luas permukaan lebih kecil boleh menghasilkan tekanan yang tinggi. Jadi boleh menghasilkan daya output yang besar. Okay, luas geratan rendas ombak output besar juga tujuannya untuk menghasilkan daya output yang besar. Okay, kita tengok pilihan. Di sini kita pilihkan minyak. Minyak takat titik tinggi. Luas geratan rendas ombak input kecil. Luas geratan rendas ombak output besar. Jadi pilihan ialah A. Jadi jawapan D untuk soalan ini.